gencatan senjata antara Iran dan Israel akhirnya tercapai, tetapi bukan melalui meja rundingan rasmi atau resolusi PBB. Ia berlaku selepas Amerika Syarikat bertindak secara langsung dengan melancarkan serangan ketenteraan ke atas beberapa kemudahan nuklear Iran pada 22 Jun 2025. Serangan ini yang menyasarkan fasiliti sensitif di Fordo, Natanz dan Isfahan merupakan mesej keras Trump kepada Tehran dan Tel Aviv bahawa konflik ini tidak boleh dibiarkan terus membara. Tetapi paling mengejutkan, sebagai tindak balas, Iran pula menyerang sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Qatar. Walaupun dunia seolah-olah menghampiri ambang perang berskala penuh, namun dalam masa kurang 72 jam, saluran diplomatik rahsia mula bergerak. Persoalannya sekarang, selepas serangan, tekanan dan perjanjian, siapa sebenarnya menang dalam gencatan senjata ini? Iran yang menyerang dengan berani, atau Israel yang sedang bertahan, atau Amerika Syarikat yang mengawal permainan dari belakang? Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana gencatan senjata ini memberi kesan kepada dunia. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Bagi Iran, gencatan senjata kali ini bukan bermakna mereka kalah ataupun mengalah. Sebaliknya, ia membuka ruang kepada mereka untuk menyatakan bahawa misi mereka telah berjaya. Apa yang buat dunia terkejut ialah tindakan Iran sendiri, di mana buat pertama kalinya mereka menyerang Israel secara langsung dan terbuka. Selama ini, konflik antara kedua-dua negara ini lebih banyak berlaku melalui proksi atau operasi rahsia. Tetapi kali ini, Iran secara terang-terangan melepaskan lebih ratusan peluru berpandu dan drone ke arah wilayah Israel. Walaupun ada laporan menyatakan sebahagian besar serangan itu berjaya dipintas oleh sistem pertahanan Israel, tetapi tindakan berani ini tetap memberi kesan besar dari segi persepsi global. Dunia buat pertama kalinya menyaksikan bahawa Iran benar-benar memiliki keupayaan ketenteraan yang boleh mengancam Israel secara langsung. Ia bukan lagi sekadar ugutan atau latihan ketenteraan yang dipertontonkan di TV, tetapi pertunjukan senjata sebenar yang keluar dari wilayah Iran menuju ke Israel dan memberikan kemusnahan yang teruk di beberapa bandar. Lebih daripada itu, tindakan Iran turut disokong secara serentak oleh sekutu-sekutunya di rantau ini. Hizbullah dari Lubnan, kumpulan Houthi di Yaman serta kumpulan Syiah di Iraq mula mengaktifkan gerakan masing-masing sebagai tindak balas dendam. Ini memperlihatkan betapa kuat dan bersatunya jaringan proksi Iran di Timur Tengah. Iran bukan sahaja menyerang secara langsung, tetapi juga mampu menggerakkan seluruh paksi resistance atau penentangan terhadap Israel dalam satu masa yang sama. Kebolehan ini sebenarnya sangat penting dari segi strategi jangka panjang. Ia menunjukkan bahawa Iran mempunyai kawalan yang besar ke atas proksi mereka dan mereka boleh mencetuskan tekanan ketenteraan dari pelbagai arah secara serentak ke atas Israel, termasuk dari utara iaitu Lubnan, timur, Iraq, barat daya, Yaman, malah dari dalam Gaza melalui sokongan kepada Hamas dan Jihad Islam. Kemenangan Iran dalam konteks ini juga berlaku pada medan yang lebih halus, iaitu pertembungan imej dan persepsi. Dalam dunia Islam, terutamanya dalam kalangan rakyat yang marah dengan tindakan Israel di Gaza, Iran kini dilihat sebagai antara satu-satunya negara Islam yang berani bangkit dan bertindak. Berbeza dengan negara-negara Arab yang lebih kaya seperti Arab Saudi, UAE dan Qatar di mana lebih cenderung mengambil pendekatan berhati-hati dan diplomatik, Iran memilih jalan yang jauh lebih tegas dan berani. Serangan terbuka terhadap Israel ini dianggap oleh sebahagian besar masyarakat dunia Islam sebagai simbol keberanian dan solidariti sebenar terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dalam suasana di mana banyak pemimpin Arab hanya mengeluarkan kenyataan umum atau kecaman bersifat simbolik, Iran mengambil tindakan paling jelas iaitu satu langkah yang meningkatkan lagi imej mereka sebagai kuasa yang bersedia mempertahankan kepentingan umat Islam di rantau itu walaupun berdepan risiko besar. Imej ini digunakan sepenuhnya oleh kerajaan Iran untuk mengukuhkan kedudukan mereka di dalam negara. Rakyat Iran yang sebelum ini sering mengkritik kerajaan kerana isu ekonomi, hak asasi manusia dan tekanan hidup, kini kembali menyokong pemimpin mereka atas dasar semangat nasionalisme dan keberanian mempertahankan maruah negara. Demonstrasi menyokong tindakan balas ke atas Israel berlangsung di pelbagai bandar besar di Iran dengan ribuan rakyat turun ke jalan sambil membawa bendera dan poster menyokong serangan. Suasana ini memberi suntikan moral yang kuat kepada kerajaan Iran dan membantu mereka menstabilkan semula keadaan politik dalaman. Dalam peperangan moden, persepsi kadang-kadang lebih penting daripada realiti.
Walaupun Iran tidak menyebabkan kemusnahan total ke atas Israel dari segi fizikal, tetapi mereka berjaya menghantar mesej yang sangat penting, iaitu mereka sanggup dan mampu bertindak balas, dan mereka tidak akan membiarkan sebarang provokasi terhadap kepentingan mereka berlalu tanpa jawapan. Malah, kejayaan Iran memaksa Israel menerima gencatan senjata selepas hanya satu pusingan serangan balas dianggap oleh sebahagian pihak sebagai satu kemenangan psikologi. Bagi penyokong Iran, ini menunjukkan bahawa Israel tidak berani meneruskan konflik kerana mereka mengetahui Iran telah bersedia untuk strategi seterusnya. Bagi Israel pula, walaupun mereka buat pertama kalinya menjadi sasaran langsung kepada serangan berskala besar dari sebuah negara musuh, mereka masih berjaya mempengaruhi sekutu untuk bersama-sama terlibat dalam konflik ini. Serangan berani Iran itu sememangnya mengejutkan banyak pihak, tetapi dalam tempoh beberapa minit sahaja, sistem pertahanan udara Israel diaktifkan sepenuhnya. Iron Dome, David's Sling dan sistem Arrow beroperasi dalam koordinasi penuh dengan mengejar, mengesan dan memintas ratusan peluru berpandu serta drone yang membanjiri ruang udara mereka. Kecekapan ini bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dalam mana-mana konflik, apabila ratusan peluru berpandu dilepaskan serentak, risiko kemusnahan besar adalah sangat tinggi. Namun bagi Israel, mereka masih lagi berjaya mengawal situasi cemas ini walaupun banyak aktiviti tergendala seperti penerbangan dihentikan dan beberapa sistem awam musnah. Dalam konteks ini, Israel boleh mendabik dada bahawa mereka sudah bersedia untuk sebarang ancaman walaupun ia datang dari sebuah negara seperti Iran. Walaupun begitu, kejayaan memintas serangan ini tidak bermakna Israel boleh selesa. Hakikatnya, ini adalah antara saat paling mencabar dalam sejarah keselamatan mereka sejak konflik Yom Kippur. Sebab kali ini, ancaman datang bukan sahaja dari satu arah tetapi berpotensi dari pelbagai penjuru. Jika Israel bertindak balas secara berlebihan terhadap Iran, mereka tahu tindak balas itu akan membuka pintu kepada gelombang baru serangan dari Hezbollah di utara, Houthi dari Yaman, kumpulan Syiah dari Iraq dan mungkin juga Hamas dari Gaza. Oleh itu, Israel memilih untuk menerima gencatan senjata ini daripada merisikokan wilayah haram ini. Israel mahu elak dari tercetusnya perang serantau penuh yang boleh mengganggu ekonomi dan politiknya. Tambahan pula, Israel kini sedang berdepan tekanan antarabangsa, ketegangan domestik akibat krisis dalaman dan realiti geopolitik baru di Timur Tengah. Maka, keputusan untuk tidak melanjutkan serangan adalah langkah taktikal demi nyawa, reputasi dan kestabilan politik yang rapuh. Di peringkat antarabangsa, kedudukan Israel masih lagi kekal kukuh. Amerika Syarikat yang menjadi sahabat baik Israel dengan segera menawarkan sokongan penuh dari bantuan diplomatik sehinggalah ketambahan sistem pertahanan dan perisikan. UK dan Perancis turut menyatakan sokongan terbuka, menekankan bahawa Israel hanya mempertahankan diri daripada serangan Iran walaupun Israel yang memulakan serangan. Naratif ini penting untuk memastikan bahawa sebarang tindakan ketenteraan Israel walaupun sekadar bertahan dilihat sah dari sudut undang-undang antarabangsa. Sekutu-sekutu barat ini memainkan peranan penting dalam mempertahankan imej Israel di pentas global, terutama di PBB dan media antarabangsa. Namun, di sebalik semua itu, satu hakikat yang tidak boleh disembunyikan ialah buat kali pertama dalam sejarah moden, Israel berada dalam kedudukan yang bertahan sepenuhnya. Serangan Iran telah berjaya mengubah keyakinan bahawa Israel tidak boleh disentuh. Meskipun pertahanan mereka berfungsi, rakyat Israel tetap merasai ketakutan dengan siren berbunyi serentak di banyak bandar, sistem pengangkutan tergendala dan aktiviti harian lumpuh dalam beberapa jam. Ini adalah sesuatu yang jarang berlaku di sini dan pasti ia mencetuskan kesan psikologi yang mendalam. Lebih penting lagi, Israel kehilangan sesuatu yang tidak boleh diukur dengan angka, iaitu aura kebal yang selama ini menjadi tonggak kepada kepercayaan rakyat dan pengaruh serantau mereka. Dengan Iran berjaya menunjukkan kemampuan melancarkan serangan terus ke jantung Israel, imej negara haram ini tak boleh disentuh kini mula terhapus. Ini adalah keretakan kecil, tapi dalam politik Timur Tengah, keretakan kecil boleh menjadi tsunami jika tidak dikawal. Gencatan senjata ini mungkin memberi ruang bernafas buat sementara waktu, tetapi ia juga mengesahkan satu perkara. Buat pertama kalinya, musuh utama Israel bukan sahaja sanggup mencabar mereka secara terbuka, tetapi juga mampu menjejaskan rasa aman yang selama ini dianggap mutlak.